Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah SWT pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang mesti Allah Ta'ala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih kurniakan kepada kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dengan rahmat, dengan kasih sayangnya tuan-tuan masih memberikan segala kebaikan kepada kita. Yang mana yang paling utama, iman di hati-hati kita itu masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Taala terus meluncurkan di hadapan kita hidayah dan taufik. Tanpa hidayah tak ada iman kita. Dengan hidayah kita pilih Allah itu sebagai Tuhan, masih mengangkat Allah sebagai satu-satunya sembahan yang kita sembah, yang kita sujud pada Dia, dan Allah Taala izinkan dengan taufiknya untuk kita terus melaksanakan segala perintah, melakukan ibadat dan berusaha meninggalkan kejahatan. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita ni tuan-tuan merupakan satu kebaikan yang paling besar dan nikmat yang paling tinggi daripada Allah yang wajib kita syukuri. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Subhanahu Wa Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan Allah Taala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dipertemukan pada malam ni. Dan seperti biasa kita buka dulu dengan bacaan 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang tinggi kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita semua yang berada di sini serta seluruh ahli keluarga kita, mereka yang mendapat keizinan Allah untuk diberikan syafaat Al-Quran di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan pertemuan yang telah pun diizinkan, dan pada malam ni kita akan sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan yang terakhir tuan-tuan, kita telah selesai pada perbicaraan bab yang ke-25 di bawah tajuk berbuat buruk tuan-tuan, yang mana kita selang-selikan perbincangan kita daripada kitab ringkasan sampailah dengan kita ambil daripada apa yang ada pada kitab asal. Kalau mengikut catatan saya tuan-tuan, lebih daripada 7 pertemuan untuk kita habiskan. Sebab apa? Kita bincang satu persatu, kita kupah dengan teliti, alhamdulillah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita faham bahawa tidak ada apa-apa yang diinginkan oleh Allah melainkan Allah menuntut kepada kita kebaikan demi kebaikan, sesuai dengan sifat Rahman dan Rahim Allah yang terus memberikan kebaikan walaupun kepada hambanya yang ingkar, walaupun kepada hambanya yang banyak bermaksiat, yang sentiasa mengundang marah dan murka Allah Subhanahu Wa Taala, namun kebaikan Allah itu mendahului daripada kemarahannya. Dan pertemuan bulan lepas kita tengok daripada keseluruhan kita asal. Kita tengok daripada fasal yang disebutkan melaparkan hamba dan binatang serta menyiksanya, yang mana kita faham tak ada dalam kitab kita, kita ambil pada kitab asal. Dan bagaimana binatang itu juga ada hak untuk kita menjaga dia. Walaupun mungkin kita satu orang yang tak ada binatang peliharaan dan sebagainya, namun kita ada hak untuk berlaku baik kepada binatang, sebab kebaikan ni dia bukan hanya sekadar kepada manusia, dia kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala terus kekalkan kita dengan akhlak yang baik, jauhkan kita daripada sifat-sifat mazmumah, insya-Allah. Hari ni kita sambung lagi pada dosa yang ke-26 di muka surat yang ke-144 di bawah tajuk mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Rupanya tak jaga jiran pun dosa besar. Ni dalam agama kita, jiran ni adalah satu komuniti yang penting rupanya. Yang hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok semangat kejiranan ni dah makin pudar, tak macam dulu. Kalau dulu ni dengan jiran ni seronok lah kan. Dulu kita boleh kena pukul dengan ayah orang lain kalau kita buat salah kan. Kadang-kadang contohlah kata duk kecil-kecil dulu duk pergi mandi ban ke mandi sungai ke, kena seorang pak ni mai dia balun semua, dia macam anak dia. Kita pula balik ni tuan-tuan tak berani cerita kena pula kat atas. Hari ni cuba pitas tengok tuan-tuan, kalau berani lah. Pitas anak orang tengok nak jadi apa. Kan. Sebab keadaan dulu ni tuan-tuan, kehidupan jiran ni satu benda yang sangat membahagiakan. Tak apa, saya ingat kecil-kecil lah, saya dah lalui lah zaman di mana kalau malam Jumaat ni kira sekampung akan mai ke masjid baca Yasin, masing-masing bawa 1-2 tupperware. Hak bawa piring, bawa tupperware, pakat kumpul makanan ni sikit-sikit ni. Kira malam Jumaat tu tuan-tuan, dia jadi serupa habis tarawih.
Tak balik lagi, pukul 10, 10.30 duk ada kat masjid Surau hari. Sebab apa? Seronok kumpul jiran-jiran duk menyembang. Padahal tu bukan adik-beradik pun, bukan ada kena-mengena pun. Tapi atas dasar ukhuwah, atas silaturahim yang dibina, kehidupan jiran ini merupakan satu benda yang diangkat di dalam agama untuk kita berikan perhatian. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tuan-tuan, sekadar nak kongsi sikit lah apa yang kita faham sebenarnya berkenaan dengan jiran. Sebab dalam Islam, jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah, sama ada di kanan, kiri, depan atau belakang, mahupun di tingkat atas ataupun bawah, hingga 40 rumah dari setiap sudut. Kalau dulu-dulu ni kiri kanan depan belakang lah. Lah ni dia kena kira atas bawah. Apartment. Hak duduk flat. Flat dulu betul lah 4 tingkat, jenis tak ada lift ni lah. Lah tak ada dah tuan-tuan. Dia bagi rapat 35, 42. Kan? Atas dulu nak naik sayuk tu tuan-tuan. Itu kadar perkiraan jiran dalam Islam. 40 rumah dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang mana ada arah. Yang tu yang disebutkan di dalam syarak. Dan perkataan jiran ni sebenarnya dia mai daripada bahasa Arab. Jiran ni satu kata plural yang menunjukkan kepada banyak, yang asal dia daripada jarun, jar. Seorang jiran, jar, banyak jiran, jiran. Yang akhirnya perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan jiran ni adalah perkataan yang kita pinjam daripada bahasa Arab sebenarnya. Memang ejaan dia pun sama, jim ya ra alif nun. Kalau bahasa Rumi dia JIRAN. Itulah ejaan Jawi dia pun ejaan dia sama. Dan kalau kita tengok dengan lebih detail, bagaimana ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, ni mazhab kita, mentafsirkan jiran sebagai 40 buah rumah dari segala arah, iaitu depan, belakang, kanan, kiri dan lain-lain. Sama macam apa yang kita sebutkan tadi. Manakala ulama mazhab Maliki pula mentafsirkan jiran sebagai mereka yang berdampingan di sekeliling atau bertentangan dengan hanya dipisahkan oleh jalan yang sempit. Bukan pula dipisahkan oleh sesuatu pemisah yang besar seperti pasar atau sungai yang lebar. Atau mereka yang disatukan oleh sebuah masjid yang sama atau yang berada antara dua masjid yang berdekatan. Yang ni apa yang menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau mazhab kita pegang dengan 40 rumah, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Apa kelebihan jiran? Kalau kita nak tengok daripada kelebihan jiran ni, terlalu banyak kalau kita nak bincangkan. Antaranya disebutkan di sini tuan-tuan, bagaimana menjaga hubungan jiran itu satu perkara yang dituntut. Mereka telah melaksanakan perintah Allah pada perkara silaturahim. Bab silaturahim kita dah masuk dah dulu ni. Memutuskan silaturahim merupakan satu perbuatan yang mana ianya boleh menyebabkan ibadat kita tidak dipandang oleh Allah. Allah tak pandang pada ibadat. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan pada satu hadis yang sangat jelas, la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak kira lah tuan-tuan bagaimana ataupun siapa jiran kita. Sebab bila kita masuk dengan lebih mendalam, dia ni jiran boleh jadi ada satu hak, boleh jadi ada dua hak, boleh jadi ada 3 hak yang kita kena berikan. Macam mana jadi lagu tu? Jiran yang ada satu hak untuk kita jaga dia sebagai jiran apabila kita duduk sebelah dengan rumah orang yang tak beriman kepada Allah. Maksud dia bukan orang Islam. Dia ada satu hak kita kena jaga dia. Walaupun dia bukan Islam, hak jiran perlu diberikan kepada dia. Dari segi hubungan silaturahim, dari segi penjagaan, dari segi tolong apa yang diperlukan, mesti diberikan. Yang kata 2 hak tadi, apabila bersebelahan dengan rumah kita itu orang Islam, jadi dia ada hak jiran dan dia ada hak sebagai seorang Muslim. Lebih lagi lah. Dan bila kita sebut 3 hak, mai ikut mana? Apabila dia adalah jiran yang sebelah kita, seorang Muslim, dan dia ada hubungan kerabat dengan kita. Dia adik-beradik kita. Tak kira lah adik-beradik dekat, adik-beradik jauh. Macam saya tuan-tuan, sebelah kanan rumah saya, rumah kakak saya, kakak kandung saya.
Mana kata kakak kandung saya tu ada 3 hak yang mesti saya berikan kepada dia, dan dia juga kena berikan 3 hak kepada saya. Ini dituntut di dalam syariat agama kita. Yang mana hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang bergaduh dengan jiran tu. Lah ni pula zaman viral kan. Allah, sat-sat tengok video, sat-sat tengok video. Kadang-kadang bergaduh ni tuan-tuan, isu tak tahulah nak kata bodoh ke apa ke kan. Becik sangat tuan. Minta maaf lah. Kadang-kadang pasal parking kan. Tapi yang buat perangai tu pun kita heran juga tuan-tuan. Depan rumah dia tak parking, pergi parking depan rumah orang. Saya ingat dalam sebulan 2 ni kot ada satu kes viral, parking masuk dalam rumah orang. Dia tak parking kat rumah dia, dia parking kereta dia dalam pagar rumah orang, jiran dia. Ini melampau ke kan? Kan? Betul main something. Kan? Kadang-kadang masalah tu tak besar pun. Tapi disebabkan, tak tahulah, mungkin disebabkan keadaan sekarang kot, orang pun dah malas nak ambil tahu macam dulu no? Kan? Kita pun silap sikit ambil tahu orang, tegur, cakap, buat sesuatu ke orang tu, semua kira see you in the court. Nah kan, kira sikit-sikit nak kena saman apa semua, orang boleh jadi malas lah. Baik kita jaga keluarga kita daripada nak tengok orang. Tuan-tuan, ini sangat bertentangan dalam Islam. Sebab Nabi menyatakan man ra'a minkum munkara. Nabi menyatakan dengan jelas, siapa-siapa melihat kemungkaran dia perlu cegah. Dan diberi 3 pilihan dalam pencegahan dia, dengan tangan dia, dengan lidah dia, dengan hati dia. Maksud dia, dia kena ambil tahu hal jiran, kena ambil tahu. Bukan kita nak busy body. Bila orang tanya apa yang nak ambil tahu, biasanya nak suka ambil tahu hal-hal isu, benda-benda gosip, benda-benda aib. Bukan yang tu. Nak ambil tahu bagaimana keadaan jiran kita, okey ke tak okey ke. Nampak kebelakangan ni pintu tutup rapat, selalu tiap-tiap hari duk keluar ni 3-4 hari dah nampak tak keluar. Kena pergi tengok apa jadi, sakit ke apa ke. Itu hak tuan. Kalau kita hari ni, adik-beradik kita apa kita buat tak tahu, jiran pandai-pandai dia, dia ada anak-anak, dia ada adik-beradik, kita nak beritahu siapa? Kita main buah pelopat senang ya. Tuan-tuan, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau jadi apa-apa emergency tuan-tuan, kita nak call siapa tuan? Kita nak minta tolong siapa dulu? Kalau emergency lah, tengah-tengah malam sakit ke apa ke dan sebagainya, kita nak minta tolong siapa tuan? Nak call adik-beradik cerita lambat tuan. Rumah jiran lah kita nak pergi ketuk. Sebab tu silaturahim dengan jiran ni kena jaga. Tak kisah, apatah lagi kalau jiran tu non-Muslim, lagilah kita kena tunjukkan akhlak Islam. Kita sebagai duta kepada agama kita, kita kena tunjukkan akhlak yang baik, kena tunjukkan sifat yang terpuji kepada mereka. Mungkin mereka tak beriman dengan apa yang kita buat, tapi kurang-kurang mereka ada respect kepada orang Islam. Sebab hari ni tuan-tuan, orang jenis balun, dia balun semua. Seorang ustaz buat, semua ustaz kena. Seorang Muslim buat masalah, dia tuduh orang Islam habis. Kan? Tambah kita pula tuan-tuan, duduk dalam pelbagai kaum dan bangsa tuan-tuan. Sentimen kaum, sentimen agama ni tuan-tuan, satu benda yang cukup mudah untuk tercetus. Petik sikit lah tuan-tuan, dia boleh naik terus. Jadi bila kita masing-masing pakat menghormati jiran, Muslim sama Muslim, Muslim dengan bukan Muslim tuan-tuan, benda ni dapat dielakkan. Sebab tu diletakkan salah satu daripada dosa-dosa besar apabila kita mengganggu jiran. Dia kadang-kadang benda tu kita nampak kecil tuan-tuan, tapi sebenarnya besar di sisi Allah. Contohlah kata, kita belah binatang, belah kucing ke apa ke tuan-tuan. Kucing kita ni, dia baik, dia sayang kita, dia tak berak kat rumah kita, dia pergi berak rumah jiran. Sampai jiran ni tak tahu nak buat apa dah. Jiran main tegur kita, jiran main habaq. Ada orang dia ambil tindakan, ada orang dia buat tak tahu. Ada orang bergaduh lagi tuan-tuan. Kononnya kucing ni binatang tak ada akal, nak buat macam mana, bukan aku yang suruh dia pergi berak rumah hang. Jadi gaduh pula tuan. Itu termasuk dalam orang yang mengganggu jiran. Dan orang yang macam ni tuan-tuan tidak akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia saat kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan buat main dengan jiran dah. Sebab jiran juga antara kelebihan dia, kita boleh mendapat keberkatan dan peluang untuk berdakwah. Walaupun jiran tu satu orang Islam, tapi mungkinlah kata mereka ni jenis, kalau semayang ni tak nampak jemaah di masjid surau, jarang jemaah. Kita keluar nak pergi masjid, keluar ya. Jom pergi sekali nak maghrib ni. Kan. Dia nak main tak main tu hai dia. Tuan-tuan bayang, kita duk panggil dia 2-3 bulan dah. Malu ni pun kadang-kadang ni habis kan. Sampai dah tebal muka dia ni duk ajak. Tiap hari ajak aku pergi masjid. Nak kena pergi juga lah aku. Dia pergi dengan mula-mula tu alasan dia segan, malu. Lama-lama dia main. Daripada ajakan kita, dia boleh buat kebaikan. Pahala yang dia buat, yang dia dapat pada kebaikan, Allah kirim kat kita sama. Mudah je tuan-tuan. Sebut mudah lah, tapi nak buat, takutlah, seganlah. Kita duk main sembahyang, berapa ramai kita jumpa kadang-kadang anak-anak kecil duk main bola kat nak maghrib dah kan, duk main lagi. Kok nak panggil depa dah balik, jom kita pergi masjid. Ada cakap tuan? Ada. Kita pula dah siapa tak cakap, ni saya. Ni yang pandai duk cakap depan tuan-tuan ni, kamera pun duk ambil kiri kanan apa semua ni pun sama ya. Cakap kat orang pandai. Bila kita siapa tak cakap, lagi cakap ni depa kata apa pula, ni depa marah kita pula apa semua. Buat tak lagi pun. Try cakap tak lagi. Tapi kita dah bagi alasan siap dah. Bersiapa tak mau nak buat. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam berjiran, saling tegur menegur, saling menasihati, itu adalah dakwah. Bukankah dakwah itu sunnah terbesar Nabi SAW? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Sebab tu Allah sebut antara ciri orang yang berjaya di sisi Allah dia tuan-tuan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kod kita tengok Nabi SAW 23 tahun berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Tu Nabi Allah Nuh alaihi salam, sampai dia mengadu ke Allah, wahai Allah, 950 tahun dah. Tak boleh bayang no. 950 tahun. Kerja dia berpesan-pesan. Sampai dia duk tengok kelih-kelih ni kata, tak ada dah kot yang nak ikut ni. Habis dah ni, habis dah. Hak ni je yang duk ada. Bagi tahu kat Allah, rasa tekat ni ya kot, tak ada dah kot. Baru Allah suruh dia buat batra. Sabar ni 950 tahun. Kita tuan-tuan 9 minit pun tak boleh sabar. Jangan kata 9 minit tuan-tuan. Duk di traffic light. Itu saya dah cerita kan. Duk di traffic light, lampu merah. Depan kita ada satu kereta, kita kereta kedua. Lampu hijau. Hijau. Sedang-sedang merah pergi hijau. Kita belakang. Pon, tekak dah. Horn dah. Dia ni tak hati nak jalan ke. Kawan tu baru tekan brake nak tolak gear daripada P kat D tuan. Baru nak tolak, kita dah bagi satu horn kat belakang. Tak payah kata 9 minit tuan. Hak tu pun tak sabar lah. Maka ini kita kena ambil faham kepentingan sebagai seorang jiran. Baik, kita tengok sikit tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila ya Rasulullah wa man hu? Qala alladhi la ya'man jarahu biwa'iqihi. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud demi Allah dia belum beriman. Demi Allah dia belum beriman. Demi Allah dia belum beriman. Nabi SAW ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, sesiapa yang jirannya merasa tidak aman dari kejahatannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, 3 kali Nabi bersumpah dengan nama Allah. 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Sahabat jadi heran, jadi risau.
Jadi resah, ya Rasulullah, siapa dia ni? Siapa dia? Bila jarang kita jumpa tuan-tuan hadis yang Nabi SAW buat pengulangan macam ni. Jarang. Kalau ada tuan-tuan nak menunjukkan kepada betapa besarnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sesiapa yang kata Nabi SAW yang jiran dia tak berasa aman dari kejahatannya. Hari ni jiran kita macam mana tuan? Kita okey tak dengan jiran? Ke kita yang duk jadi punca, jiran-jiran tak cakap, duk gaduh habis apa semua? Tuan-tuan, kalau asbab kita, jiran bergaduh, silaturahim terputus, tak bertegur siapa dan sebagainya, maka kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tuntut hak itu daripada kita. Kot hari ni kita berasa kita kemas, rumah kita besar sikit, kereta kita besar, banding dengan jiran kawan tu pakai kancil dia, motor pun EX5 kan, kita motor siap ada karen, boleh cas apa semua tuan-tuan. Kita duk merasa bangga, kita tengok jiran kita, kita pandang hina, cakap dengan dia lebih kurang. Tuan-tuan, semua itu akan dituntut kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kita boleh ambil faham pada hadis ni tuan-tuan? Ini perkara yang dibenci oleh Nabi SAW. Tolonglah tuan-tuan, janganlah buat dah perkara yang Nabi SAW benci, yang Nabi SAW tak suka. Hujung-hujung hidup kita ni tuan-tuan, kita nak cari sebanyak-banyak cinta dan kasih Nabi kepada kita. Kita nak Nabi kenal kita. Kita nak Nabi SAW bantu kita ke akhirat. Kita nak cari syafaat pertolongan Nabi, bukan cari benci Nabi. Siapa lagi nak tolong kita? Kalau Nabi sendiri benci kita, siapa nak tolong kita? Adik-beradik takkan tolong dah. Percayalah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kerap kali saya sebut ayat ni, surah Abasa. Hari yang kata akhirat ni hari kita akan lari daripada saudara-saudara kita, mak ayah kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Kita akan lari. Setiap makhluk akan bangkit dalam keadaan tidak ada nasab. Fala ansaba bainahum yauma'id. Allah sebut tak ada dah nasab, keturunan ni semua tak ada dah. Bangkit bawa diri sendiri. Bila diri sendiri, siapa nak bantu kita? Maka kita mengharapkan kepada baginda Nabi SAW. Masalah dia, kita buat di dunia perkara yang bertentangan dengan apa yang Nabi minta. Macam mana kita nak selamat ke akhirat? Termasuk yang senang bercakap dia tu kan. Macam mana pun kita punya tak puas hati kat dia, kita ada benda yang kita simpan daripada benda tak seronok, sedih, kecewa dengan jiran, cuba sedaya upaya untuk tidak menzahirkan. Apa salah kita keluar rumah, jiran ada sebelah, angkat tangan, bagi satu senyuman. Kalau jiran tu Islam, bagi salam kat dia. Kalau jiran tu bukan Islam, kat tangan, uncle, aunty, apa khabar, okey ke hari ni? Nak tanya yang tu problem ke? Susah ke? Benda ni kena latih tuan-tuan. Yang kata bila nak salam dengan orang ni, tengok mata orang, tengok muka orang, bagi satu senyuman, sebut tu tiap kali jumpa salam dia, apa khabar, apa khabar. Benda tu kena latih tuan-tuan. Tapi benda tu bukan susah pun. Cukup dengan satu kalimah apa khabar. Kita tanya jiran kita, tanya kenalan orang duduk dekat-dekat dengan kita ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita ada benda untuk kita jawab di hadapan Allah. Ni mulut ni akan menjadi saksi. Wahai Tuhan, dia setiap kali jumpa jiran dia, dia akan senyum. Lidah dia akan berkata, setiap kali dia jumpa jiran, dia memberi salam, dia ambil tahu, dia tanya perkhabaran. Ni semua saksi. Padahal benda bukan kena bayang pun. Benda tak berat pun. Tapi ego kita, belagak kita, sombong kita. Kadang-kadang gaduh dengan jiran puluh-puluh tahun dah. Dia benda gaduh puluh-puluh tahun tak habis-habis ni. Macam adik-beradik duk gaduh bab pusaka puluh-puluh tahun, kadang-kadang sampai bawa ke mati, tak ada Nabi minta maaf. Cerita apa ni? Awak yang dendam tu lama sangat tu ada apa?
Okey, bermasa muka ni biasa tuan-tuan. Suami isteri pun bergaduh. Tu terah duk tidur sekali. Mak dengan anak, ayah dengan anak pun bergaduh tuan. Tapi Islam bagi tempoh. Untuk nak hilangkan marah bebai tu Islam bagi 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Adik kita dengan jiran daripada hak gaduh tu zaman tok. Turun mai kat mak, turun mai kat kita. Mungkin nak tunggu 7 generasi kot bergaduh. Tuan, benda ni dah tak relevan dah tuan. Benda ni dah tak boleh nak pakai dah. Sebab kita hidup ni nak cari rahmat dan redha. Sepatutnya bila kita dengar hadis ni tuan-tuan, hal ni, sekarang ni, kena ada takut kat kita. Sebab Nabi bersumpah. Nabi meletakkan Allah pada apa yang Nabi nak sampaikan pada hak jiran. Bermakna Allah bersama-sama dengan orang yang membahagiakan jiran dia. Dan Allah bermusuh dengan orang yang menyakiti jiran dia. Walaupun kita bagi contoh tek kucing tadi. Tuan-tuan, kes tek kucing ni bukan sikit dah tuan. Banyak. Nak belah kucing silakan, tak ada masalah. Tapi pastikan dia tak bagi masalah kepada jiran. Kadang-kadang, okey, cantik. Tapi bila belah banyak, dia ada bau pula. Kena tengok tempat tuan-tuan nak belah. Ni duk taman lah, duk apartmen lah, belah binatang. Ganggu jiran tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan nak abang hobi ke, minat ke apa ke, boleh abang. Tapi perbuatan itu menyakiti jiran, bersedia untuk menjadi musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda nampak kecil betul. Kita nampak kecil lah. Siap kita pula sang depa, hampa benda ni pun tak dipikir. Biasalah binatang. Oh, dalil. Nak pelepas kata kita boleh buat benda tu. Jangan kan. Benda bila kita melibatkan dosa besar ni tuan-tuan, sebab nak taubat ni bukan mudah. Kot dengan kata dosa-dosa kecil, gagahlah. Kita ambil wudu, kita solat, kita buat kebaikan, Allah ampun dosa kita. Tapi dengan benda dosa besar ni dia kena taubat. Setakat duk angkat minta ampun lagu tu tak jadi. Dia kena ada keazaman, kesungguhan, penyesalan. Baru Allah terima taubat kita. Baru tu pun kalau Allah ampun, kita harap Allah ampun dah. Kita mohon sangat-sangat moga Allah ampun seluruh dosa kita sebelum kita mati. Amin. Itu kita punya pembukaan. Baik, kita sambung lagi tuan. Dalam riwayat yang lain iaitu la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu au kam bawa'iqahu au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak akan memasuki syurga siapa yang jirannya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rupanya dalam jiran pun ada juga la yadkhulul jannah. Ingatkan dalam silaturahim tadi je. Oh, dalam jiran pun ada. Kalau tuan-tuan perasan, sepanjang kita buka kitab ni tuan-tuan, kita jumpa tiga bab yang Nabi mulakan hadis dengan la yadkhulul jannah. Pertama pada anak derhaka. Yang kedua pada silaturahim. Yang ketiga pada jiran. Kita jumpa malam ni. Kalau yang kata tu saya, pakcik buat perangai guni pakcik, tak masuk syurga ni. Ni hang siapa? Awak ingat hang syurga paling tinggi? Tuan-tuan boleh kata balik kat saya. Yang kata ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang tak aman dari kejahatan jiran dia. Tak kira walaupun dia buat benda tu kepada orang yang non-Muslim, kafir, dia buat ke orang kafir sekali. Sebab macam saya kata tadi, kalau kafir dia ada satu hak. Dulu kecil-kecil tuan, kawan-kawan pernah ajak pergi satu kedai non-Muslim depan rumah. Pergi ambil barang-barang ni tuan, ambil banyak, bayar sikit. Tak apa ke? Tak apa, jihad. Dulu kecil-kecil tu. Bila dah besar-besar ni kita jadi malu Allah. Nak pergi mengaku pun macam takut. Tapi pergi cakap jugalah. Kan? Betul ke lagu tu punya jihad tu bukan dia kan, tu menyakiti. Ambil hak.
Ambil hak ni, walaupun hak orang kafir bukan kita punya, kita ambil, bersedialah Allah Ta'ala akan adili. Tu terang ambil hak kan. Apatah lagi ni dalam keadaan menyakiti, menunjukkan akhlak yang buruk, kononnya kita benci kepada orang yang bukan Islam. Itu bukan sifat kita, tuan-tuan. Ya, betul. Dalam ayat Quran ada juga Allah Ta'ala sebut yang kata sifat orang beriman itu azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia lembut dengan orang yang beriman dan dia keras kepada orang yang kafir. Betul. Bab mana? Bab bahagian mana? Waktu bila? Bab akidah kita tak berlembut, tuan-tuan. Bab nak memberikan kepercayaan kita tak berlembut. Dalam bab kita nak menyerahkan kuasa pengaruh kita tak berlembut. Bukan semua bab kita kena keras dengan orang kafir, tak. Sebab Islam ni agama rahmah, agama kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW diutuskan membawa Islam sebagai rahmat kasih sayang ke seluruh alam. Ada bab kita kena tegas, tapi untuk bab jiran, untuk bab nak bersatu padu, nak hidup sekali ni dalam tempoh yang lama, kita tak boleh keras. Kena beri kelembutan, kena tunjukkan akhlak yang baik. Sebab benda ni dia melibatkan keimanan, tuan-tuan. Dia melibatkan hari akhirat kita. Macam saya abang no, kalau Nabi sebut tak masuk syurga, Allah pandang tak solat kita? Allah tengok dah ibadat sepanjang kita buat. Kalau dalam hidup kita, kita selalu menyakiti jiran. Tuan-tuan, dengan satu benda tu Allah boleh tutup semua baik kita, Allah boleh lempak kita masuk neraka. Dengan satu tu je. Kenapa? Sebab kita faham benda tu dilarang tapi kita terus buat. Dia seolah-olah kita sedang mencabar Allah dan mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kalau dua hadis ni lah, tuan-tuan, cukup dengan dua hadis ni, apa kita tak rasa besar kan benda ni? Tak nampak ke penting? Pertama Nabi sebut tak beriman, yang kedua Nabi sebut tak masuk syurga. Tak cukup besar lagi ke? Nak abang apa lagi? Nak Nabi sampaikan lagu mana lagi? Susah sangat kan kita nak buat baik dengan orang? Tambah sekarang ni pula, tuan-tuan, zaman tak semua orang dia hidup dalam kesenangan. Berapa ramai orang kita ni tersepit, tuan-tuan. Dengan apa yang berlaku di sekeliling kita hari ni, tuan-tuan, satu ujian kepada seluruh manusia. Ada orang yang alhamdulillah rezeki dia tak diputuskan oleh Allah. Kan? Mainlah Covid, tak Covid, lepas Covid, dia okey, makan, minum semua terjaga. Setahun sekali sofa tukar bila raya, duit ada sedia, tuan-tuan. Tapi ada orang, tuan-tuan, sampailah nak makan pun tak ada, kerja pun tak jumpa. Allah uji, tuan-tuan. Kita yang mampu ni takkan nak tengok saja. Itu juga merupakan ujian Allah kepada kita. Tolong faham benda tu. Itu juga ujian Allah kepada kita. Kita tahu jiran kita susah, kita buat tak tahu, kita kalah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah jangan pandang benda ni satu benda yang kecil dan ringan. Sebab dia boleh menyebabkan ibadat kita ditolak keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara dalam sabdanya, iaitu An Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu 'inda Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu inna dhalika la'azimun. Qultu thumma ayy? Qala wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'aka. Qultu thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud
Tiga perkara yang paling berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi SAW, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakan kamu. Kalau tuan-tuan perasan, hadis ni kita jumpa dalam dosa pertama bila kita membicarakan tentang syirik kepada Allah. Yang paling besar, dosa yang paling besar yang Allah Ta'ala declare tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampunkan dosa orang yang mensyirikkan dia, dan akan ampunkan semua selain daripada syirik. Dan apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia yang cipta kamu. Ayat ni dalam tuan-tuan. Seolah-olah kita mengkhianati orang yang cipta kita, jaga kita, bagi kebaikan kepada kita. Kita khianat. Kita tak berhenti terima kasih. Bahkan kita mendatangkan pula dalam keadaan kita sanggup langgar dia. Besar ni kan. Itu hak paling pertama, paling tinggi. Yang kedua, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia akan makan denganmu. Maksud dia, bila kita ada anak ni tuan-tuan, maka dia akan jadi masalah dalam bab rezeki kita. Kan? Hari tu ada sekali saya ingat khutbah Jumaat kan. Ada satu isu yang orang kata apa, child free. Manusia lah pelik-pelik tuan-tuan, merepek-merepek. Kahwin tak mau anak. Memang tak mau anak. Mereka nak hidup aman. Sebab apa? Mereka kata kami kahwin, ni bincang siap-siap sebelum kahwin ni. Kahwin, hang kerja, aku kerja, kita beli satu rumah, kita beli satu kereta, duit tu kita simpan, kita pergi enjoy, kita pergi makan, kita pergi melancong. Selagi ada anak, nak kena belah anak pula. Duit kita tu nak kena bagi anak. Yang kecil cara kecil, sekolah cara sekolah, you cara you, kahwin cara kahwin. Dia rasa benda tu membebankan. Ramai tuan, ramai. Dia ada satu grup dalam Facebook hari tu ni, mereka dedahkan grup child free. Kita tak boleh bayang tuan. Tambah-tambah kalau benda ni didengari, diceritakan di hadapan orang yang Allah Ta'ala uji, kahwin tak ada anak, tuan, nangis tuan. Usaha duit habis ni tuan-tuan, macam-macam nak dapatkan zuriat, tapi Allah tak izinkan lagi. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami tak minta rezeki kepada hampa, kami yang bagi. Hari ni orang nak beranak pun jadi takut tuan. Jarang-jarang kita jumpa orang yang anak 5 ke atas, termasuk saya. Saya 4 tuan-tuan. Setakat lah ni 4. Duk rasa macam 4 kot. Kan? Nak jumpa yang 5, 6, 7, 8. Bila dengar kawan-kawan, oh ada seorang tu tiba-tiba anak dia berapa? 8 orang. 8. Kawan ni berapa? 9. Kita pula jadi heran. Kita hak 2, 3 ni pun tuan-tuan letih. Konon lah kan. Letih lah. Macam mana 9 ni? Nak buat tim bola ke apa? Kan. Hari ni ada golongan yang tak mau anak sebab dia habaq siap-siap anak ni membebankan dia. Sehari nak jaga dia. Sakit lah apalah. Penat tak mau. Duk tengok pula anak-anak kecil ni kan, mak ayah tak boleh tidur malam. Terutamanya mak lah. Kan. Dia rasa macam benda tu mengganggu kehidupan. Allahu Akbar. Dia mungkin tak nampak kot dah. Mungkin dia tak pernah jumpa hadis lah yang Nabi sebut salah satu daripada benda yang menjalankan pahala walaupun dah mati, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan mak ayah dia. Ni yang Nabi sebut ni tuan-tuan, benda ni semakin banyak berlaku sekarang ni tuan-tuan. Semakin banyak berlaku. Tapi di sini disebut engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan denganmu. Ni maksud dia bunuh. Cuma nak habang ni dengan apa yang berlaku dalam satu suasana yang tak sihat sekarang ni tuan-tuan, benda ni benda yang bermasalah.
Tolonglah kalau kata ada anak-anak zuriat keturunan kita tuan-tuan yang ada perangai macam ni tuan-tuan, tegoklah mereka elok-elok. Kita ada anak-anak nak kahwin, bagi tahu tuan-tuan, cahaya mata ni satu rahmat, anak itu satu rezeki. Jangan takut nak ada anak, sebab setiap hamba Allah, setiap ciptaan Allah, Allah atok rezeki dia elok dah. Allah yang urus semua, bukan kerja kita. Macam kita dah sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah mimpi ke apa yang kita ada sekarang ni dalam kehidupan kita? Dengan pekerjaan kita sekarang ni, tuan-tuan memang tahu ke memang yang ni ke cita-cita kita? Tuan-tuan, demi Allah tuan-tuan, saya cakap dengan apa yang saya kerja sekarang ni, pekerjaan rasmi saya, langsung saya tak pernah terlintas saya akan jadi apa yang saya ada sekarang ni. Demi Allah. Saya tak pernah target, tak pernah bajet saya akan jadi cikgu. Kena pula kawan-kawan yang hidup dulu dengan saya ni, membesar dengan saya tuan-tuan, bila mereka dengar saya jadi cikgu, mereka pun tengok atas bawah, biar betul jadi cikgu. Tuan-tuan boleh faham lah kot lah. Biasalah buat sikit, betul lah. Biar betul jadi cikgu. Kawan-kawan kata aku tu. Saya tak pernah terfikir tuan. Tapi Allah atok. Dan Allah punya atok ni tuan-tuan, kadang-kadang ni kita bila fikir balik, dia atok tu tuan-tuan tepat dengan masa. Dia atok satu benda ni, sebab yang tu kerja dia. Dia habaq dia uruskan. Dia bukan biar dia cipta kita, dia tinggal gitu, tak, tu kerja dia. Kenapa kita mesti nak takut dengan benda-benda yang kita diminta untuk tidak berfikir tentangnya? Kita hanya diminta untuk berusaha. Ni sebab dah ni saya nak cakap sikit lah. Lama dah nak cakap benda ni sebenarnya, tapi tak kena dengan topik. Bila jumpa hadis ni, kita nak sebut benda ni. Anak-anak tu amanah. Anak-anak tu pembuka pintu rezeki sebenarnya. Zaman dah orang nak kahwin pun. Pening kita tuan. Semua pekat kahwin lambat tadi. Pasal apa? Tak ready lagi. Tak stabil. Bagi saya 2 tahun, insya-Allah. 2 tahun semua akan okey. Saya boleh beli rumah, saya boleh beli kereta, saya boleh ada. Confirm ke? Sembang tu macam dia ada sign MOU dengan Tuhan tu. Nak tunggu stabil apa tuan-tuan? Bukankah kahwin itu pembuka pintu rezeki? Ni, bila kita semakin jauh pada agama, macam itulah kita jadi tuan. Kita banyak menggunakan logik akal. Ada benda boleh guna logik akal tuan-tuan, tapi bab Tuhan jangan pakai akal tuan-tuan. Serah kat dia. Bila melibatkan Tuhan, Tuhan cuma suruh kita buat ibadat, minta kat dia. Yang tu je kerja kita. Bukan suruh fikir untuk kita. Tak ya. Saya pernah baca beberapa kali ayat pada surah Luqman, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada. Tak ada satu jiwa pun tahu apa nak jadi kat dia esok. Tak esok tuan-tuan, tak esok. Lah kira apa? 8.55. Tuan-tuan, 10.20 ni tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan ada kat mana? Biasa kok ada kat rumah ke? Tuan-tuan boleh confirm ada kat rumah. Jangan-jangan 9.59 mati. Tak tahu. Tak payah cerita esok. Allah habaq ni esok. Tak ada satu orang pun tak tahu apa nak jadi esok. Tak payah esok lah. Sehari sudah. Sejam pada sekarang. Kita ada kat mana? Kita ada buat apa? Tengok TV ke? Makan ke? Siapa boleh beritahu confirm? Yang tu pun kita tak boleh lemahnya kita. Duk pergi cerita. Tak apa. Saya bagi setahun 2 tahun. Nanti stable baru kita ni. Allahu Akbar. Dia sampai tak boleh nak fikir ada benda agama suruh kita cepat. Kan, macam contoh perkahwinan. Benda tu benda yang minta disegerakan supaya nafsu kita terkawal dan sebagainya. Bagi bila dah kahwin, bagi ada anak, jangan rasa anak tu beban. Jangan bunuh anak, jangan ambil anak tu macam ni orang duk buang anak dan sebagainya. Yang lebih dahsyat, anak buang mak pun ada lah. Bawa mak pergi tak mana-mana, tinggal. Allah. 2-3 kes kat duk dengar tuan dekat negara kita ni. Orang yang agama dia sama dengan kita, bangsa dia sama dengan kita, tinggal mak ayah tuan. Lebih kurang macam bunuh lah kot dah.
Dia rasa beban bela mak ayah dia. Allah. Kalau kita lah tu tahu anak aku tu cik-cik picik hidung. Kan? Kalau tahu lah. Maka ini yang disebutkan Nabi SAW yang kedua. Dan yang ketiga, engkau berzina dengan isteri jiranmu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Buat jahat dengan isteri jiran, skandal. Oh Allah, banyak ni kan, banyak sangat. Bila nafsu dan pandangan tidak dijaga, tidak diarahkan ke tempat yang sepatutnya. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni masalah banyak zina ni salah satu sebab kita juga tuan. Kita menyulitkan urusan kahwin. Setuju tak? Tuan, nak kahwin senang tak tuan? Tak senang tuan. Kena pula hak jenis detail ni, hak jenis memang pegang adat ni tuan-tuan. Allah, ngangkat nikah dia, dengan berinai dia, dengan bersanding dia, dengan merisik, dengan tu, dengan ni tuan-tuan. Semua modal tuan. Nak kahwin jadi takut tuan. Bila kahwin jadi mahal, maka zina jadi murah. Zina jadi murah. Siapa-siapa kita yang ada anak-anak perempuan ni tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan. Kita bukan jual anak. Janganlah sulitkan urusan kahwin. Nanya orang tuan. Saya ingat saya kahwin dulu pun modal besar tuan. Lah ni lagi besar. Dulu ada lah juga saya kahwin pasang kemah depan rumah. Okey lah, sip banyak lah. Lah mana boleh dah tuan-tuan, mak dewan. Tengok harga dewan pun, Allah mak. Hak murah-murah memang tak ada. 2-3 ton orang booking siap dah tuan. Tinggal hak mahal-mahal. Dewan saja boleh bagi makan 500 orang. Harga dewan dah. Tu tak kira dengan yang tu, dengan baju, dengan makan. Lah ni pula makan. Tuan-tuan tengok lah. Saya lah ni kenduri kahwin tuan. Memang saya piyuk. Nasi 3 pelah. Hak ni putih, hak ni kuning, hak ni color-color, hujan panas. Saya beratung habis dengan ayam, dengan apa-apa semua dah habis. Tepi tu ada laksa, hujung tu ada kuetiau, depan ni ada bihunsu, hujung ada kampung balik, sana ada goreng cucuk. Rupa pi open house. Ingat free lah. Kita pi sampui besar dalam RM2. Tak boleh modal tuan. Tak boleh modal. Bila benda tu jadi susah, maka apa yang disebutkan oleh Nabi, perzinaan antara jiran menjadi mudah. Sebab dia nak zina ni tuan-tuan, dia sebenarnya zina ni dia berlaku suka sama suka. Orang tu kenal. Penzina lelaki dan penzina perempuan kenal. Kecuali dia terlibat dalam sindiket pelacuran dan sebagainya. Minta maaf kalau bahasa saya kasar. Kan? Tapi yang itulah kita tahu, dia terlibat dalam sindiket ke apakah, hak tu lain. Tapi kalau hak duk cerita yang duk berlaku banyak orang sebut kes rogol ni tuan-tuan, kalau rogol ni lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul kes tu kes rogol, biasanya orang perempuan tu tuan-tuan ada yang sampai tahap boleh mati. Kalau betul-betul rogol. Hak ni bukan rogol tuan-tuan. Benda tu berulang berkali-kali, kadang-kadang dah 10-15 kali, lepas tu baru kantoi dengan keluarga. Bila kita pergi report, suka sama suka tu ditukar cas dia kepada rogol. Tu zina tuan. Benda tu suka sama suka. Takkan kita terus-terus nak pergi pilih tepi jalan macam tu orang tak kenal dah. Dia mesti kenal. Sahabat ke, jiran ke. Ini termasuk dalam golongan yang Nabi SAW sebutkan. Mereka yang melakukan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dengan jiran kita patut jaga. Kita patut beri benda yang terbaik. Tiba-tiba kita melakukan maksiat yang paling besar kepada Allah dengan jiran kita. Ini 3 perkara yang kita tolonglah berhati-hati. Jangan buat benda ni. Kita pun tak tahu tuan, kita berada dalam zaman yang Nabi sebut kat kita dulu lagi tuan. Fitnah akhir zaman. Ni zaman kita tuan. Saya rasa sejuk le macam malam ni. Tuan-tuan tak sejuk ah? Sejuk ah? Maka ambil perhatian pada diri kita hari ni tuan-tuan. Bagaimana hubungan kita dengan jiran.
Kalau kita memang, kalau kita duk jaga dah, teruskan. Sikit-sikit punya benda tuan-tuan, settle cara elok. Kita benda besar, jangan kita nak besarkan lagi, kan? Orang benda besar kita buat kecil, kan tuan-tuan. Tapi ada setengah orang benda kecil dia buat besar. Benda boleh gaduh, buat apa nak bincang. Setengah orang tu. Benda boleh bincang lah, tuan. Biasalah, sikit-sikit tu biasalah. Sebab bila kita faham agama, bila kita faham kepentingan, maka kita sendiri akan berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang diminta oleh Allah dan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT terus merahmati kita dan jiran-jiran kita, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita tengok di sini, tuan-tuan, penuh dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan bab jiran. Apa lagi azab, apa lagi keadaan, apa lagi kemurkaan kepada orang yang tak jaga jiran dia, yang menyakiti jiran dia, yang mengganggu jiran dia. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya berhenti setakat ni dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As dan selawat Syafi'i, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلادنا وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.